Pakcik, kongsi rezeki. Saya ni anak yatim. Kasihanlah kat saya. Sini ikut aku, biar aku rawat kau. Jom ikut aku masuk rumah. Dek, kau mesti lapar kan? Ya, pakcik. Saya lapar sangat. Ayah, kita bertiga kat rumah ni pun dah miskin. Kalau tambah orang miskin ni lagi, mampuslah kita. Tak boleh macam tu, Ikmal. Dia ni dah jadi anak ayah. Ayah jaga kami pun macam ni, kalau tambah seorang lagi tak tahulah macam mana. Nah, pakai dulu anak kesayangan ayah sekarang. Sini ayah sikatkan rambut kau. Ayah, nanti malam ni jangan bagi dia tidur dalam bilik tau. Suruh dia tidur kat ruang tamu. Najis dia ni. Busuk. Sabar ya anakku. Pencuri ke tu? Dah, keluar kau pencuri. Sorry. Lain kali saya datang lagi. Nasib baik pencuri dah lari. Kau nak lagi bawa duit Tak, mana ada. Jangan halau aku. Aku akan buat apa-apa pun kau suruh. Engkau. Ni mendapat dalam baju kau ni. Sorry. Maafkan aku tahu. Boleh? Yang tengok ni kena subscribe. Please subscribe. Aku nak curi lagi.